Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seek and Seek podcast kembali lagi bersama saya Nur Hati Paradi ataupun Sis Yati untuk perkongsian kita kali ini. Kita bawakan kepada anda. Ini tak calang-calang. Tetamu kita insya-Allah sama-sama kita nak belajar sesuatu dan nak sama-sama kita bincang-bincangkan diskusi bulat merenung hikmah. Itu kan kita punya tagline kita untuk Seek and Seek. Dan kali ini kita bawa kepada anda untuk kita menyelami satu dunia yang mungkin tak semua orang ada mengalaminya. Kita akan bersama untuk tajuk kita hari ini, buta bukan penghalang tapi peluang. Akan bersama kita, saya ada dua orang tetamu. Kita mulakan terlebih dahulu di sebelah kanan saya. Kita ada Dr. Nur Afifah Syabani, merupakan pengarah eksekutif untuk IDOT. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor ya? Alhamdulillah. Sampai sini tadi okey lah ya? Okey. Alhamdulillah. Dan bersama dengan Dr. Afifah, kita juga ada seorang lagi tetamu yang merupakan programmer untuk satu aplikasi. Apa aplikasinya nanti saya akan kongsikan bersama dengan anda. Kita bersama dengan programmer kita kat tepi ni. Di sebelah kiri saya kita ada saudara Amiruddin Abdullah. Assalamualaikum Amir. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey Amir? Okey. Sampai sini tadi tegak terus sampai ya? Ya. Terus sampai alhamdulillah. Dan Amir merupakan OKU penglihatan, dan ini yang menariknya sebab kami nak bawakan pada anda Ibrail programmer ataupun ada program dia nama Ibrail ya, betul? Nama Ibrail tu. Jadinya ini kita bakal bincang-bincangkan diskusi kita di meja bulat untuk kita merenung hikmah kehidupan kita ni, berapa banyak perkara yang sebenarnya kita tak syukuri dalam kehidupan kita. Sama ada kita boleh melihat ataupun kita tidak boleh melihat, sebenarnya semua tu adalah peluang yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita bincang-bincangkan. Doktor, saya mulakan Dr. Afifah dulu kan Doktor. Mula-mula mungkin boleh kenalkan diri Doktor dan juga apa tu Ibrail Doktor? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Nur Afifah Syabani, adalah pengarah eksekutif untuk IDOT Sdn Bhd. So, syarikat kami menghasilkan satu inovasi. Pada peringkat awalnya kita ada satu inovasi kita panggil Ibrail Laptop for the Blind, tapi sekarang kita dah ada a few products in line, alhamdulillah. Okay, so apa itu Ibrail? Ibrail laptop ni adalah sebuah inovasi untuk membantu orang OKU penglihatan. Okay, bila kita sebut laptop, kita jadikan fungsi dia seakan-akan dapat menggantikan laptop biasa, tapi khusus untuk OKU penglihatan. Dan pada peringkat awal pembangunan ni kita khususkan kepada untuk membantu mereka di dalam bidang pendidikan dan pekerjaan, insya-Allah. Jadi itu saya sebutkan Ibrail laptop kan. So sekarang kita dah ada kita punya produk yang kedua, kita baru launch. Itu Doktor? Ini nama dia Ibrail Junior, lagi kecil, lagi comel, lagi padu. Ni Ibrail jugalah. Ibrail tadi juga. tu macam laptop, tadi yang ni bukan laptop. So ni lebih kurang macam tab. Okay. Sebab dia ada screen. Screen Doktor? Ada screen. Oh, bawah ni screen. So kalau dulu siapa yang pernah tengok Ibrail? Itu betul Doktor. Minta maaf Doktor ya. Minta maaf Mimi. Kalau kita sebab kita melihat, kita nampak macam tak nampak bentuk skrinnya, kita tak nampak, tapi itulah dalam dunia orang buta, inilah skrin. Inilah dia punya apa kata orang tu, keyboard dia semua kat sini lah. Betul. So kalau siapa yang pernah tengok Ibrail dia tak ada monitor, tak ada skrin kan. Tapi Ibrail comel ni ada monitor kecil, kita panggil kan LCD screen kita kan. So kenapa kita buat benda ni? Pertama sekali untuk kita integrate dalam pendidikan di peringkat sekolah rendah. Okay, sekolah rendah, so dia punya fungsi dia tu untuk belajar mengeja, belajar menaip, belajar ABC, belajar 1, 2, 3 kan. So dia cukup untuk keperluan tu. Dan kenapa ada LCD? Sebab kebanyakan guru yang bukan di sekolah khas dan ibu bapa terutamanya, diorang tak mahir Braille. Jadi kita letakkan screen monitor ni supaya apa yang timbul dekat Braille ni akan timbul dekat skrin. So sekarang DJ Sis Yati boleh baca. So ni modul kat sini pun modul contoh bookmark tu kat sini pun bookmark. Oh itu so now ini boleh bookmark belajar. lagi dia sebut. Ya. Saya pinjam sekejap boleh. Dia timbul.
Dia timbul, so dia punya ejaan dia adalah sebenarnya tiba-tiba rasa macam pandai kan baca braille. Maksud dia, kalaulah ibu ayah yang ada anak-anak OKU penglihatan, kita mungkin rasa kita yang tidak keupayaan untuk mengajar mereka. Tapi kalau macam ni, maksudnya ibu ayah masih boleh mengajar lah. Betul. Boleh memantau apa yang mereka belajar semua Sebab sekali. sekarang kan silibus di sekolah makin sukar. Betul. Kan daripada darjah 1 ibu bapa dah kena involve dengan pendidikan anak-anak kan. Jadi macam mana dengan anak-anak buta, anak-anak okey penglihatan ni, ini yang dapat membantu. Dan yang lebih menarik, e-braille junior ni jauh lebih murah daripada mesin braille yang dia orang guna kat sekolah. Yang berat tu? Ya. Yang besar. Saya pernah yang ni saya jauh lebih pernah murah. Maksudnya pegang. affordable Okey, faham. untuk ibu bapa. Cuma dan doktor guru. mungkin saya boleh jelas sikit kat sini. Macam mana doktor mula-mula boleh ada kata orang tu perasaan, ada rasa macam nak kena bina sesuatu yang seperti ini doktor. Macam mana doktor boleh mula-mula terfikirlah doktor? Okey. Kita tahu di Malaysia memang isu-isu pendidikan, contoh beg berat, silibus pendidikan yang semakin sukar, yang memerlukan campur tangan ibu bapa ataupun perlukan intervention lah di rumah kan. Kalau tanpa bimbingan ibu bapa, membuat di sekolah pun sukar kan. Betul. Jadi di situlah kita punya kesedaran untuk bantu pelajar-pelajar OKU penglihatan. Maksudnya diorang kalau kalau budak sekolah ni komplain beg sekolah berat, beg sekolah budak buta lagi berat. Buku diorang tebal-tebal, besar-besar, berjilid-jilid. kan? Orang lain Berjilid-jilid. satu muka surat dia satu muka surat. Tapi orang buta dia akan jauh berhelai-helai muka surat. Contohnya kalau satu buku teks bahasa Melayu, kecil ni je kan. Betul. Tapi untuk orang buta dah setinggi ini. Ya Allah. so, Tebal itu bukannya saiz buku. itu bukan saiz buku, itu tebal, ketebalan dia kan. Faham. So saya sengaja tak bawa buku teks braille supaya tuan-tuan dan puan-puan pergi cari. Dan tengok sendiri macam mana apa itu susahnya budak-budak okey penglihatan bawa buku nak belajar di sekolah hari-hari. Itu tak campur dengan mesin braille yang beratnya 5 kilo. Allah. Kan you all punya anak baru belajar baru bawa berapa kilo dah mengeluh kan. Saya pegang beg anak saya dah mengeluh. Tapi macam mana dengan budak-budak buta? Dengan nak bawa tongkat lagi. Tapi bukannya disebabkan dari inspirasi tu bukannya hadir sebabkan ada saudara mara ke adik-beradik yang buta ke bukan? Tak. Memang tidak. Tak ada. Memang rasa ada tanggungjawab pada masyarakat lah. Betul. Tapi inspirasi sebenar tu satu dari segi bidang pendidikan lah. Tapi yang kedua tanggungjawab tu rasa tanggungjawab tu datang daripada naluri kita sebagai seorang Islam. Okey, mesin seperti ini mungkin boleh dicipta oleh orang luar. Mungkin memang ada dicipta di luar oleh negara-negara barat dan sebagainya kan. Tapi siapa yang akan mengambil tanggungjawab untuk agama Islam? Contohnya untuk bacaan Al-Quran, untuk bacaan Iqra', nak ajar anak-anak kita belajar Iqra' dan sebagainya. Kenapa saya kata kita ambil tanggungjawab ni? Sebab bacaan Quran dan Iqra' ni dia perlukan ketepatan dalam dot braille tu timbul. Oh, betul lah. Sebab ialah bacaan kan. Bacaan Al-Quran kan. Al-Quran ni bukannya sekadar huruf-hurufnya tetapi juga dengan tajwidnya. Bersekali lah tu. Maksudnya dia guna kalau saya tanyalah kan doktor. Contoh kalau macam Al-Quran Braille tu memang akan bersekali dengan tajwidnya, hukum tajwid sekali lah. Maksud kalau bandar baca tu memang dia tahu panjang pendeknya. Sama macam kita baca Quran. Kan bila kita baca Quran dekat tempat dengung dia ada tanda khas kan untuk kita dengung. Contohnya mungkin nun tu tak ada tanda sukun, nun tu kosong kan. Tu kita dengung. So sama juga bacaan dalam Braille pun akan mengikut format bacaan biasa. So bila kita buat e-Braille ni sebab kita rasa tanggungjawab untuk menjaga kesucian Al-Quran tu sebenarnya. Masya-Allah. Okey, baik. Saya nak beralih kepada Amir. Amir lagi tadi kan dia menaip. Saya tak tahu dia type apa. Nah, yang Amir pegang ni apa Amir? Okey. Bismillah. So assalamualaikum kepada DJ dan semua. So ni saya pegang ialah e-Braille laptop yang disebut tadi, tapi ini versi laptop. yang laptop. Itu yang pertama lah kiranya. Betul. Okey, faham. So dengan e-Braille laptop ni saya boleh guna macam apa yang disebut boleh baca Quran. Macam yang doktor cerita tadi tentang isu apa ni banyak kan. Even Quran sendiri pun ada 6 jilid untuk Braille punya.
So kalau 6 jilid ya. Itu Quran saja. So dan kalau satu macam jilid dia tebal ni. tebal ni. So macam kalau saya nak pergi mana-mana takkan saya nak bawa semua kan. Jadi sekarang memang saya bawa ni sajalah. So benda ni yang akan ada isi semua, ada Quran. Dan sekarang saya juga di UAE sedang belajar. Jadi apa yang nota-nota apa semua saya letak dalam ni supaya saya boleh akses benda-benda yang diperlukan lah untuk saya membaca dan juga menulis. Ya, baik. Amir, kalau boleh cerita sikit lah kan, latar belakang sikit. Amir, kalau tak silap saya, betulkan saya kalau silap, Amir hafiz kan? Hafiz 30 juzuk ke macam mana maksud dia? Ya. Oh, malu terus nak sebut. Lepas tu sekarang ni sedang menuntut di UTM. Bukan, di Universiti Islam Oh, UAE. UAE dalam bidang? Sejarah. Sejarah. Macam mana Amir penggunaan Ibril ni daripada Amir mula untuk Al-Quran, kemudian untuk pembelajaran Amir di sekolah. Amir diperkenalkan dengan Ibril ketika umur berapa tahun Amir? Saya sebab Ibril pun dia betul-betul dikomersialise kan, tak silap saya dalam 2-3 tahun yang lepas kan. Okay, so tapi Alhamdulillah saya antara yang terawal dapat. Okay, so bila dapat sumbangan tu memang saya dah, even sebelum tu pun saya dah kenal dengan doktor lah. So dia mendapatkan input sebab dia orang buat produk, so dia orang kena dapat input daripada kami yang pengguna lah kan, macam betul, apa yang nak dan sebagainya. Keperluan dan sebagainya. Betul. So di segi tu saya dapat tahulah feature dia macam apa yang paling amazing of course yang Quran tu lah, sebab dia dah menyelesaikan masalah yang buku banyak tu kan. So daripada Quran lah dia ada benda-benda lain macam saya sebut tadi, saya boleh letak nota dan buku-buku rujukan dalam ni. So daripada saya nak kena bawa buku tu merata tempat kan. Contoh kalau kita balik kampung kan, macam sekarang kita orang tengah cuti mid-sem. So kalau balik kampung takkan kita nak bawa buku besar-besar kan. So kita bawa ni je lah dan boleh dibaca di mana-mana lah, dalam bas ke, kat rumah ke dan sebagainya lah. Tapi guna elektrik jugalah ke tak? Ya. Bateri? Dia ada bateri dan juga boleh charge. Oh, faham. Rechargeable jugalah. Tapi menariknya juga tentang Amir adalah Amir belajar kira tahun keberapa ni Amir kat UAE? Tahun keempat dah. Hujung lah kiranya ni. Dah hujung-hujung. Sepanjang pengalaman Amir lah belajar. Sebab kita tahu kalau orang yang celik ni pun belajar dia struggle. Sebab bahan rujukan dan sebagainya, nak buat assignment dan sebagainya kan. Kalau macam Amir sendiri, bagaimana Amir berdepan dengan situasi itu sebagai seorang pelajar? Amir pelajar OKU penglihatan. Okey, betul. Halangan utama ialah akses kepada bahan. Contoh macam bahan-bahan, even bahan-bahan yang orang kata apa wajib ada dalam sukatan kan. Contoh macam disebut, okay, kita nak pakai buku ni semester depan contohnya kan. So 99% buku tu memang takkan ada dalam bentuk braille lah. Itu satu benda yang pasti. Betul. Okay? So tapi dengan cara ada benda ni yang saya pegang ni, sebab sekarang ni alhamdulillah kita pun dah mula ke arah digital, macam kebanyakan buku-buku kita dah mula dijadikan e-book, dia ada salinan boleh dibeli sama ada di store, di online store lah kan. So bila dengan adanya buku-buku tu, benda tu boleh dimasuk di sini dan saya boleh atasi masalah utama iaitu tak ada bahan ataupun kurang bahan bacaan lah, which is saya boleh baca terus kan. Kalau dulu, mungkin kita boleh cerita sikit. Kalau dulu untuk menghasilkan satu bahan bacaan braille itu, dia kadang ambil masa. Even pernah saya kena waktu sebelum ni, dia siap tu lepas semester dah habis pun. Allah. Dah tak boleh nak guna dah. Dia sebab dia kan ibaratnya lah macam kita nak buat buku. Walaupun kita bukan penulisnya, tapi sebab dia nak pindah ke braille, dia kena sama ada guna kaedah salin daripada page ke page kan, huruf by huruf, atau mungkin dia boleh scan dan dia betulkan kesalahan, tapi benda ambil masa yang lama sebenarnya untuk siap. Lagi-lagi buku universiti yang tebal kan, biasanya macam kita dalam 200 page tu standard. So kat situ yang kita nampak lah yang dia dah berjaya menyelesaikan. So alhamdulillah saya memang bersyukur sangat bila dapat bantuan tu, dan alhamdulillah saya dapat guna dalam kelas kan. Macam sebelum ni kalau masa saya masuk kelas memang contohlah even sekarang slide kan, sekarang lecturer semua dia pakai slide. Okay? Oh ya, macam mana nak melihat slide kan? So bila dia buka slide, saya tak ada rujukan. Jadi macam okay, kadang lecturer tunjuk okay, seterusnya okay, yang tu jawapan dia ni kan. So macam apa dia ditunjuk kita tak tahu. Sejarah kan, sejarah banyak fakta lah. Banyak betul gambar dia banyak and dia punya betul fakta pun dia akan quote banyak dalam slide lah. So kadang saya boleh tertidur jugalah sebab kita tak ada benda yang nak buat masa dengar tu kan. Tapi bila ada ni saya boleh sekali follow. Bila contoh lecturer sebut okay, sekarang kita terus ke slide seterusnya, slide 5 kan. So sebab sini kan dia boleh buka semua. Okay, dan dia ditimbulkan dalam bentuk braille lah. So saya boleh tahu dia automatic ya Amir. Yes, betul. Maksudnya nota yang lecturer contohlah kan website yang lecturer tunjukkan di
dipaparkan dekat kelas tu kan. Bila Amir cari search, lepas tu memang dia akan terus dalam bentuk braille lah. Amir boleh baca dalam bentuk braille. Ya, sebab dia dalam soft copy. Contoh saya boleh minta dulu dengan lecturer kan slide tu kan. Sebab ni kalau ni boleh nampak dia ada USB. Dia banyak USB. Kan? So kita boleh sama dia masuk ke pendrive lah. So bila masuk pendrive, dia buka kat sini ibarat macam kita buka laptop. So kita ada access pada file-file tu. Kita enter and dia terus masuk dan dia display balik slide tu. Sama macam yang di depan yang lecturer tayangan tu lah. So saya boleh follow along. Macam contoh kalau baca boleh baca sekali. Dan mungkin biasa universiti kan dia mengalak pada perbincangan. So mungkin kalau tak clear boleh tanya soalan. Macam itulah. So alhamdulillah memang saya dapat participate ataupun menyertai perbincangan dalam kelas tu. Amin, maaf tanya Amin anak keberapa Amin? Pertama. Anak pertama. Ada berapa orang lagi adik? Seorang lagi adik. Seorang lagi adik. Tapi adik bukannya OKU lah. Bukan. Jadi Amir pernah rasa macam dibanding-bandingkan Amir? Alhamdulillah saya punya family okey sebab macam kalau contoh saya ingat lagi masa sekolah rendah kan untuk UPSR, so memang masa tu family hantar tuition dan kita orang berdua dihantar sekali dan memang agak supportive lah alhamdulillah. Macam kalau kejayaan sebab saya pendidikan khas ni dia ada certain sekolah dia punya dia punya style, dia akan bagi contoh macam darjah 1 kita orang 2 tahun, darjah 6 2 tahun. So dia prolongkan lah sikit. So bila jadi macam tu saya dengan adik jadi sama UPSR tau, dia macam sama tahun lah macam tu lah. So tapi alhamdulillah sebab kita orang dapat belajar sekali kan, macam pergi tuition sekali. So gitu. Jadi mungkin sebab tu kot persekitaran macam tu alhamdulillah menyebabkan tak ada banding-banding dan kita lebih pada orang kata bekerjasama kan untuk share soalan mana yang contoh kalau sekolah dia dapat soalan dia akan share dengan saya, kalau saya dapat saya share dengan dia macam itulah. Dan macam normal kan? Ya, betul. Amir maksudnya apa yang Amir perolehi daripada kemudahan yang ada sekarang ni lagi membantu Amir lagi lah rasanya. Dan lebih menarik lagi sebenarnya para penonton untuk podcast CNC pada kali ini, Amir ni sekarang ni di UIA memang ambil sejarah, tapi dalam masa yang sama merupakan saya kira doktor kan programmer e-braille yang pertama dekat dunia kalau saya boleh kata ke tidak? Tak, di Malaysia. Di Malaysia dia. Sebab Amir memang buat satu satu yang memang betul-betul baru. Kalau boleh cerita sikit Amir, apa yang Amir kalau lakukan? Saya boleh terangkan sikit. Boleh. Di dunia ni kita ada beberapa orang renowned engineer, engineer terkemuka yang buta dan malah bekerja dengan syarikat-syarikat besar contohnya Google, Microsoft dan sebagainya. Tapi sistem pendidikan di Malaysia ni ada sedikit kekurangan. Di mana pelajar-pelajar ni tak dibenarkan especially yang total blind macam Amir, dia tak dibenarkan untuk ambil subjek-subjek sains. Sebab mungkin suka nak tukarkan kandungan-kandungan silibus dan sebagainya. So macam Amir walaupun dia sangat minat dengan bidang teknologi, tapi perkara tu menghalang dia daripada mencapai cita-cita dia untuk bekerja di bidang teknologi. And surprisingly Amir sebelum ni praktikal dengan kita, dan dia minta kita bagi peluang kepada dia untuk jadi programmer. Dia nak buat satu program, kita boleh tak dia nak participate dalam program. Kita orang macam let's try. Kita bagi dia peluang. Dan bila kita bagi dia peluang tu, dia sangat-sangat mengagumkan kami. Mengagumkan dari sudut mengagumkan dari segi pencapaian dia, apa yang dia solvekan, dia punya independent thinking tu saya rasa high level, and Malaysia akan rugi kalau kita tak pupuk bakat-bakat macam ni. Ya, betul. So ni baru seorang yang kita jumpa. Kita tak jumpa lagi pemata-pemata lain kan. So this is what e-braille is about, giving opportunity, bagi peluang kepada Amir dan rakan-rakan untuk menyerlah bersinar Amir. Jadi Amir dah mula. Macam mana Amir, apa yang Amir buat untuk programmer tu nak ceritakan jugalah, dan macam mana Amir boleh dapat idea nak buat macam tu, dan apa manfaat yang Amir dah dapat daripada program yang Amir dah bangunkan, dan insya-Allah akan dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat OKU penglihatan yang lain nantinya. Okey, mula sekali betul, dia lebih pada minat. Memang saya lebih macam sebelum ni pun kalau ada teknologi memang saya lebih minat untuk try benda baru kan. Memang rajin explore lah ni. Rajin explore, betul. Betul lah doktor, tak boleh duduk diam Amir ni. Dia pernah cerita kat saya dia musnahkan sebuah laptop itu biasa. Sebab ni ke? Sebab nak buat program ni ke? Bukanlah kan? Tak, itu masa kecil-kecil je. Maksudnya memang jenis yang cepat lah, memang suka explore. Tapi dengan saya explore tu, number one saya dapat tahu banyak contoh macam kalau ada perkembangan baru kan.
Sekarang orang duduk sebut apa kecerdasan buatan apa semua ni kan. AI. Tapi benda tu dah lama kan. Cuma benda dia jadi kecoh ataupun dia lagi viral sebab ramai dah guna. Tapi sebelum tu memang dah ada lah. Cuma dia bukan macam level sekarang lah. Itu satu. So bila dengan ada perendahan pada teknologi, kadang saya tengok dia punya program, macam mana dia design benda macam tu. So idea tu datang daripada sana. Maksudnya bukanlah saya tiba-tiba dapat idea daripada tanpa buat apa-apa kan. So persekitaran tu membantu Amir betul. jugalah dapat idea tu. Contoh saya boleh cerita sikit apa yang dalam salah satu daripada program tu nanti. Ialah saya ambil daripada contoh macam dekat phone kita dia ada feature yang kita boleh betulkan ejaan ataupun kita boleh tukar. Contoh kita tengah tulis message, kita nak tulis contohlah konteks kita nak tulis dekat boss dengan konteks kita tengah tulis dekat family kan. So ada formal ada tak formal. Betul. So dekat phone sekarang kan dia dah boleh tukar tone tu ataupun kita panggil nada ataupun intonasi tu lah, maksudnya style formal lain kan. So dia dah dengan satu klik dia dah bertukar kan. So macam saya fikir kenapa why not kalau kita gunakan benda tu, I mean Konsep yang sama. konsep sama kita masuk dalam e-braille ni. So daripada situlah saya dapat daripada teknologi yang ada sekarang dan kita apply ke dalam e-braille supaya ramai lagi yang boleh dapat memanfaatkan benda macam tu lah. Maksudnya Amir masa nak bangunkan program tu Amir guna juga AI lah maksudnya. Betul. Contoh? Yang biasa saya guna banyak juga modul sebab dia AI ni dia tak boleh satu. Okay, sebab kita dia nak kena pelbagai jugalah. kan. Banyak so juga. saya guna yang banyak lah macam Google Gemini dan juga ChatGPT dan lain-lain lah untuk kita sahkan dia punya tu betul ke tak kan. Kira buat coding lah kan? Ya betul. Buat coding ya. Yeah. Mungkin Amir boleh kongsi satu program yang Amir dah buat. Dah bangunkan. Okey. Sebenarnya ada dua. So saya share satu dulu. Okey. Tak apa. Ni kira apa? Dia punya Monitor. Kita nak tunjuk supaya orang yang celik ni faham apa yang Amir buat sebenarnya. Okey baik. Kejap sekarang saya buka dia punya So voice. kalau tuan-tuan boleh tengok e-braille Amir bersambung dengan monitor. So apa yang berada di dalam e-braille Amir tu dipaparkan di sinilah. Bukannya kita ada engineer kat luar, tak ada. Amir menaik guna Keyboard. keyboard yang kita selalu guna tau. Okey. So saya akan tunjuk program yang mungkin berkaitan dengan radio. Okey. Bismillah. Jangan error. Okey. So ini salah satu program dia. Harap keluar kat skrin. Dia akan keluar search for videos. Saya rasa honoured pula pegang benda ni. Okay, so ini ialah program YouTube yang kita integrate dalam e-braille. Maksudnya kan sebelum ni kita faham e-braille adalah satu untuk kita consume bahan yang bercetak kan, macam buku dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya dalam untuk dapat ilmu juga, dia boleh jadi pada oral ataupun bahan lisan macam kita dengar lecture kan, ceramah dan sebagainya. So salah satu tempat kita dapat ceramah ialah YouTube. So jadi saya terfikir kalau kita boleh masukkan dalam ni, dan benda ni lah yang saya buat lah sepanjang internship ataupun latihan industri saya 3 bulan. Bulan 9 hari tu kan last. Okay. So ni yang saya dah buat dan alhamdulillah dia berjaya. So mungkin kita boleh try. Okay. So rasa dekat skrin dah keluar. Okay. So ni saya search. Kita tulis lah IKIM contoh. Okay. Kita search. Okay. IKIM sebuah cerita dia lagu. Okay. Dan sebenarnya saya hanya kawal di sini sebab dia biasanya memang dia orang takkan pakai monitor lah kan, tapi sebab kita nak tunjuk kepada audience, so kita akan connect dengan monitor lah. So biasanya dia orang akan kawal kat sini, so dia orang boleh tengok video-video ni semua. Okay. So dia ada all listing kan. Okay. Contohlah kita play mana nak Anugerah Carta. Okay, contoh kan. Okay. So kita play ni. Dia tertakluk pada internet lah. Kalau macam internet tu okey, dia boleh play. Kalau tak, dia mungkin macam laptop kita jugalah. Tapi maksudnya, alhamdulillah selepas testing, selepas kita buat macam brainstorming untuk feature. So benda ni insyaAllah akan release kalau pada pengguna e-braille. InsyaAllah anda semua akan dapat benda ni. Oh, ni belum lagi lah release? Ini kira first tu. Tengok. So ada video. Ada video. Yes. So dia dengar kat sini speaker dan dia keluar kat sana screen lah. Kalau macam contoh dia nak tunjuk dekat kelas kan. Okay, itu salah satu. Itu salah satu. Maksudnya sekarang ni, maksudnya Amir dah boleh melihat jugalah apa yang berlaku sebenarnya dekat skrin ni. Apa yang terkeluar di skrin akan ada di titik timbul di sinilah. So boleh tahu apa perjalanan. Boleh baca tak apa yang dia tengah tulis kat situ? Oh jap, ni saya tak on subtitle, so dia kena dia kena setting subtitle lah. So kena subtitle lah. Dia lain lah, dia kena sebab dia macam saya buat ni video ni ada 2-3. Kalau ada certain video dia ada subtitle.
Ada yang tak ada. Tak ada. Mungkin yang Video yang apa tak video ada. yang ringkas yang ABC tu ambil. ABC boleh. Supaya Kita tengok kita subtitle boleh kan. nampak tulisan itu. Tapi tadi tu pun dah cukup buat saya rasa teruja. Sekejap. Benda tak siap. Okey. Benda tak siap. Ada subtitle. Okey, sekejap. Under ABC yang mana construction. yang suka song ke? ABC song. Boleh. Boleh kot, try. Okay. Contohlah, kita nak try live subtitle lah untuk bagi contoh macam kalau kita nak tengok konten ataupun ceramah daripada Arab kan biasa orang kita tak faham kan. So dengan ada live subtitle ni sepatutnya dia akan timbul di braille ni. So mereka boleh baca tau. Mereka boleh baca dan follow daripada video yang tengah di play. Maksudnya kalau nak tahu lebih lanjut lagi kena pergi tengok kat Ibril lah kan. Maksudnya Ibril ada tunjukkan juga lah video-video apa yang dia InsyaAllah kan. Jadi cumanya kita nak tahu jugalah. Kita boleh sambung sikit lagi Amin. Sebab masa kita pun tak banyak juga untuk CNC ni. Cumanya apa yang kita nak belajar dekat sini bahawa semua orang ada maksudnya semua orang ada peluang untuk menjadi manusia yang berguna. Sebab kita macam mana pun kita nak jadi orang yang bermanfaat kan. Ami dah tunjuk dah, Ami dah boleh menjadi sebahagian daripada orang yang bermanfaat tu. Maksudnya apa yang Ami bangunkan hari ni akan boleh dimanfaatkan kepada orang lain. Cumanya mungkin sikit lah daripada doktor kan. Apa harapan doktor lah untuk satu masa nanti Ibril ni bukan sekadar hanya digunakan untuk biasa-biasa tapi untuk sesuatu yang besar untuk pembangunan ummah dan juga dunia. Okay. Sebelum kita cerita tentang harapan besar Ibril kan, saya menyerulah kepada semua, sama ada pengguna individu, badan korporat, terutamanya badan kerajaan lah kan, untuk support usaha Ibril. Sebab ini adalah satu inisiatif tempatan. Kan, kalau kita tak support dan Ibril mati, I mean it's very unfortunate lah. Sangat malang kan. Tapi macam mana pun kita perlukan support daripada semua orang. Support dari segi beri peluang, beri tajaan dan sebagainya kan. Contohnya mungkin KPM boleh bertukar kepada Ibril instead of masih menggunakan mesin braille kan. Maknanya silibus sekolah dah boleh ditambah baik lagi lah. Betul. Sebab dekat luar negara orang dah tak kenal dah mesin braille. Kita masih tapi kita menggunakan. masih menggunakan kita mesin ke belakang braille. sedikit lah kan. Sangat sebenarnya. Ni perhatian pada semualah kan. Saya faham kemampuan dan ketidakmampuan kerajaan, tapi hopefully pelajar-pelajar buta especially tidak disisihkan. Betul. Dalam kita mengejar perkara-perkara lain. Dan saya percaya kalau Ibril diberi peluang secukupnya, diberi orang kata support yang very very good daripada kerajaan dan sebagainya, kita akan jadi salah satu produk kebanggaan Malaysia. InsyaAllah. Amin. Hasrat kita adalah kita akan menjadi Apple produk untuk orang buta. InsyaAllah. Saya selalu panggil dia orange. Kena pergi nama durian sebab durian kan pendidikan tempatan kan. Okey. Mungkin saya kena jadi mangosteen lah. Manggis lah. Kan kita nak jadi manggis untuk produk-produk orang buta. Betul. Kan sebab dalam zaman kapitalis ni semua orang mengejar profit. Betul. Kan. Tapi alhamdulillah setakat ini Ibril melihat lebih kepada impak sosial. Impak kepada orang buta dari segi pendidikan, dari segi peluang pekerjaan dan sebagainya. So, saya sangat menyeru kepada pendengar untuk sama-sama sebarkan tentang Ibril dan beri sokongan. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin pula kan, apa harapan Amin? Mungkin nasihat kepada ibu ayah, mungkin juga kepada OKU penglihatan saat ini yang melihat, yang mungkin terasa pada diri mereka bahawa saya ni akan tertinggal jauh, saya tak akan mengikut peredaran zaman, saya mungkin tak ada harapan pun satu masa nanti untuk bekerja dengan jawatan yang baik dan sebagainya. Mungkin nasihat sikit dan juga harapan Amin jugalah. Okay, daripada saya simple je. Sebenarnya orang kata apa, empowerment ataupun pemerkasaan OKU ni, kalau kita tengok daripada sejarah, sebab setiap Nafika saya juga orang sejarah. Yeah. Okay. So kalau kita tengok daripada sejarah dulu sebenarnya, even zaman Nabi sendiri, Nabi kita
dah tunjuk contoh macam kita biasa dengar kan, yang sahabat Nabi yang okey pelihatan, yang dia jadi imam, walaupun ada khilaf lah, ada yang kata dia jadi sebagai pemimpin kat Madinah masa Nabi keluar, tapi ada yang kata dia hanya sekadar imam. Tapi yang paling penting mesej kat sini, Nabi sendiri bagi kepercayaan untuk okey pelihatan memimpin, tak kisah dalam solat ataupun kalau kita pada scholars ataupun ulama yang kata dia memimpin Madinah, maksudnya dia memimpin negara lah. So kat situ kita tengok dua ni, tapi persamaan satu, dia bagi trust ataupun kepercayaan. Dan tidak semestinya, maksudnya kepercayaan tu dia tidak datang kosong, maksudnya mesti dia dah di-train ataupun dia telah dilatih, diberi ilmu kan, dia dah diajar dan sebagainya, baru dia boleh lepas, maksudnya baru Nabi kita bagi dia untuk jadi imam dan sebagainya kan. So kat sini kita tengok sebenarnya inilah pada saya sunnah yang mungkin kita kurang ataupun orang-orang kita kurang untuk lakukan, atau mungkin saya boleh quote kata-kata kawan saya senior saya daripada UAE, dia ibarat satu dakwah, tapi dakwah yang tidak dirindukan. Allah. Maksudnya tak ramai yang buat kalau kita tengok kan dalam Malaysia contohnya. So dan tapi kita juga kena ambil contoh, macam contoh kita ada radio IKIM kita ni yang berani untuk mengetengahkan OKU dalam contoh dalam azan kan sekarang kan, dan juga mungkin dalam podcast dan sebagainya. Dan mungkin kita tak jangan terkejut kalau nanti tiba ada DJ yang blind. Sebab benda tu dah dibuktikan di luar negara. Even ada yang jadi host TV dan dia blind, so dia baca ni dan dia jadi pemberita. So benda tu mungkin kita boleh buat, sebab sebenarnya dia orang okey pelihatan ni sama je macam orang lain kan. Kalau diberi ilmu ataupun tunjuk ajar, mereka boleh juga menyumbang pada masyarakat. Dan benda mungkin agak ni sikit lah kan. Tapi sebenarnya kita rugi tau Malaysia ataupun di negara-negara ni lah, terutama di Muslim countries. Orang kata pembaziran kepada pada bakat-bakat OKU yang kita sendiri tak pergunakan. Maksudnya contohlah kita tengok ramai suara OKU kita sedap. Kalau mungkin siapa yang biasa TikTok biasa perasan lah, yang boleh mengaji, yang boleh nasyid apa semua kan. Tapi kalau kita survey berapa ramai OKU ni jadi bilal di masjid contohnya, jadi imam di masjid dan lain-lain. So kita tengok macam benda tu ada, tapi kenapa tidak diketengahkan. Jadi untuk menjawab yang DJ suruh tanya berkaitan nasihat tu, pada saya macam ni je, kita tak tahu apa rezeki mereka di hadapan kan, tapi yang penting kita try bagi peluang dulu. Even saya masih ingat lagi satu hadis yang mungkin bagi saya kekuatan juga, dan mungkin boleh tanya orang-orang yang pernah terlibat, mungkin insya-Allah IKIM akan merasai benda ni. Dia hadis tu saya tak ingat matan dia, tapi maksud dia bukan begini, Allah akan memberi rezeki. Dia macam ayat dia lebih kurang la turzakun wa tunsuruna bi du'afaikum, something like that lah. Tapi maksudnya dia hadis tu mafhumnya Allah akan bagi rezeki sebab kewujudan orang-orang lemah dalam kalangan kamu lah. So mungkin boleh tanya lah macam Ibril apa yang mereka dah dapat sebab menolong orang buta. Benda tu dia lebih pada spiritual lah kan. InsyaAllah mungkin IKIM saya doakan dapat merasa benda sama insyaAllah. Kan benda rezeki yang kita tak jangka. Tapi itulah janji ataupun itulah yang terdapat dalam sunnah Nabi kita yang kita boleh teruskan di masa depan insyaAllah. InsyaAllah inilah katanya dakwah yang tidak dirindui. Kan, terima kasihlah Ami memberikan satu pencerahan kepada kami semua sebenarnya yang sama-sama menonton podcast Sit and Seek juga hari ini. Memang betul kami ni sit and seek, kan, duduk dan mencari dan dapatkan sesuatu daripada Ami dan juga Dr. Afifah. Terima kasih banyak untuk perkongsian. Dan hari ini Ami sebenarnya bukan setakat belajar sejarah, Ami juga telah mencipta sejarah sebenarnya. Terima kasih banyak untuk perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Ibril dan juga Ami sendirilah yang telah diusahakan ini bukan sekadar kat dunia ni orang dapat rasa timbul-timbulnya kan huruf-huruf Braille tu, tapinya dapat rasa nantinya sebagai kata orang tu keuntungan pahala yang besar kat sana nanti insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Afifah Syahbani, merupakan pengarah eksekutif EDOT, dan juga kepada Amiruddin Abdullah, merupakan Ibril programmer. InsyaAllah sampai kita bertemu lagi lain masa. Semoga terus maju jaya untuk Ibril dan juga segala usaha yang dilaksanakan selepas ini. Dan untuk anda semua, terima kasih kerana menonton podcast Sit and Seek. Kita kata diskusi bulat merenung hikmah. Mudah-mudahan anda mendapat dan merasai hikmah yang kami cuba sampaikan. Sampai bertemu lagi di lain masa insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.